Dulu-dulu, kalau nak buat sesuatu urusan, kita mungkin kena keluar rumah. Nak tunggu giliran, nak isi borang. Tapi hari ini banyak perkara kita boleh buat dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan telefon. Jadi perubahan teknologi ini bukan sekadar untuk mengubah cara kita urus kehidupan harian, tetapi turut membantu pekebun kecil dalam menguruskan urusan berkaitan kebun mereka. Contohnya, urusan seperti permohonan bantuan, lesen nak dapatkan perkhidmatan berkaitan kini boleh dilakukan dengan lebih mudah tanpa perlu melalui pelbagai proses seperti sebelum ini. Sebabkan itulah Kementerian Perdagangan dan Komoditi terus memberi perhatian kepada usaha digitalisasi perkebun kecil melalui penggunaan sistem digital yang lebih mudah dan tersusun. Mudah cerita, kalau dulu kita mungkin kena simpan banyak dokumen, cari fail-fail lama ataupun datang beberapa kali untuk selesaikan satu urusan. Tetapi kini maklumat boleh diurus dengan lebih cepat dan mudah. Pada masa sama, maklumat kita lebih teratur, jadi boleh membantu pihak berkaitan memahami keperluan pekebun kecil dengan lebih baik. Jadi bantuan dan perkhidmatan boleh disediakan dengan lebih tepat. Akhirnya, digitalisasi bukan sekadar tentang menggunakan teknologi baharu. Ia adalah tentang memudahkan kerja, menjimatkan masa, membantu pekebun kecil mengurus urusan mereka dengan lebih baik dalam dunia yang semakin berubah.